adik dah siap ke nak pergi kelas tu? Dah, Ibu. Ibu, hari ni Ipah ada test. Doakan Ipah ya. Oh, iya ke? Adik ada kelas hari ni? Buat elok-elok tau, jangan meniru. Baca doa dulu. Ana mana Ana? Dia tak siap lagi kot. Kejap Ipah pergi panggil dia. Dah siap ke belum? Ibu panggil tu. Aku malas lah nak pergi kelas. Aku ngantuk tau, dah semalam tak tidur lagi. Yelah. Jadi, sekarang ni hujung minggu. Aku dah tak nampak kau spend masa dengan family kau. Kau asyik duduk dalam bilik tu daripada pagi sampai petang. Lepas tu kau keluar malam balik subuh. Solat kau macam mana? Aku tengok kau dah berubah lah lepas ayah dah tak ada. Kau dah lupa ke apa yang dia orang semua ajar? Kau ni. Aku tahulah apa aku buat, aku dah besar. Pandai-pandai lah aku jaga diri. Jangan semak hidup aku boleh. Tu kau nak pergi mana? Budak ni. What the thinking, sial. Aku duduk bilik nak marah. Aku lepak nak marah. Aku balik pukul apa pun nak risau. Sumpah semak tu abang aku tu. Chill, B, santai. Main dulu, relax. Stay fun dulu, santai-santai. Nanti malam kita sambung. Malam nanti lagi best. Bab-bab family tu kau tak tepi dulu. Kau tak FK dulu. Santai je. Ya tu, kau tak payah fikir lah tentang abang kau tu. Hidup ni sekali je bro. Kita enjoy puas-puas. Betul tu, korang. Baik je. Tapi pasal abang aku tu sumpah semak gila. Tak apa, kau relax je. Kita main lagi satu round. What's up guys? Ya Allah, lama ni tak boleh masak. Kita belajar-belajar cikgu. Okay, hari ni kita nak buat. Ibu, tadi kawan Ipah mesej Ipah. Katanya wallet dia hilang dekat kawasan rumah kita. Oh, kesiannya. Nanti ajak Ana sekali pergi carikan ya. Itu kan tanggungjawab kita nak bantu orang lain. Kalau ayah kamu masih hidup, mesti dia akan buat perkara yang sama. Baik, nanti Ipah beritahu Angah Free tak? Ipah nak ajak teman. Ada orang hilang wallet dari rumah kita. Adri nampak ke? Kau tak nampak ke aku tengah buat apa? Jangan semak lah aku boleh tak? Kisah pula aku wallet hilang ke apa benda ke. Bukan tanggungjawab aku kan? Ya, Ipah tahu. Tapi tak salah kan kita tolong dia. Adri lupa ke didikan ayah masa kita kecil dulu? Jangan kau sebut pasal ayah. Kau tak tahu apa yang aku hadap. Kau tak tahu apa yang aku rasa lepas saya dah tak ada selama ni. Daripada kau buat telinga aku panas, biar kau belah lah. Ibu, Ipah dah ajak Adri tadi. Dia penat kot. Dia tak nak teman Ipah. Tak apalah, Ipah pergi seorang. Baik adik, hati-hati ya. Adik tahu kan Angah macam mana sekarang. Mungkin dia masih terkesan dengan pemergian ayah. Ibu perasan Angah macam dah terlupa ajaran ayah. Tak apa, kita doakan yang baik-baik ya. Betul Ibu. Itulah kalau Ipah tak rasa juga. Tapi Ipah tak lupa didikan ayah dengan ibu. Tak apalah, kita doakan je lah yang terbaik untuk dia. Ipah pergi dulu ya.
yang penting ni dekat kawasan rumah kamu ya? Okey, tak apa. Nanti kamu berikan detail pasal barang yang hilang tu, siapa pemilik dia. Lepas tu selebihnya saya akan cuba tolong apa yang saya mampu. Baik, terima kasih Tuan. Adri, jangan lupa pesan ayah ya. Pesan ibu. Ayah selalu ingat anak-anak ayah. Buat baik kepada sesiapa pun. Tak kira lah dia bukan keluarga kita ke, atau dia pernah buat jahat dengan kita sekalipun. Jangan lupa pesan ayah ya. Ya Allah, aku kena rasuah apa sebelum ni? Kalaulah arwah ayah nampak aku macam ni sekarang, mesti dia kecewa dengan apa yang aku buat selama ni. Ifah sanggup tolong orang. Aku ni, abang dia sendiri pun tak peduli. Ibu tak pernah marah aku. Abang pun hanya nak yang terbaik untuk aku. Apa yang aku dah buat selama ni, ya Allah. Ibu, halo, Ifah. Adri nak minta maaf. Adri tahu tempat saya dah tak ada ni. Adri bawa terbawa-bawa. Adri lupa pesan semua orang. Tapi Adri tahu yang korang buat semua benda ni sebab sayang kat Adri je. Adri minta maaf. Okay Adri, duduk dulu. Tak terlambat Adri, yang penting kau ikhlas. Kita orang kat sini dan yang terbaik je untuk kau. Benih yang disemai dengan kasih akhirnya membuahkan tanggungjawab. Kalau dulu Adri tak nak luangkan masa dengan kita. Sekarang ni asyik kacau orang je. Alah, sorry lah, lama tak lepak sekali kan dengan korang. Tak apa, lepas ni abang tolong masak Janji. Bagus. Lepas ni boleh tolong Ifah study sekali. Inilah kekuatan keluarga. Bila kita utamakan kasih sayang dan tanggungjawab, rumahlah tempat yang paling indah untuk dihuni. At least we're under the same